Indonesia menjadi negara pertama yang kami pilih untuk bercuti ke luar negara bersama-sama. Sebenarnya trip ini dah lama, pada tahun 2024. Kali ini kami pergi satu kumpulan 7 dewasa dan 3 kanak-kanak. Jom sama-sama kita teroka apa yang ada di Jakarta dan Bandung. Let's go! Hari pertama kita orang berkumpul di KLIA 2 ataupun Terminal 2 sebab kita orang akan naik kapal terbang AirAsia. Tiket AirAsia yang kami beli ni 2 dewasa, 1 kanak-kanak, 1 infant, dalam 3,000 lebih pergi balik. Jadi saya rasa macam agak mahal sedikit. Mungkin harga tu dah mahal sebab kita orang beli sebulan sebelum penerbangan. Jadi mungkin harga agak mahal lah. Ataupun sebab kita orang first time beli tiket untuk keluar negara. Tahu lagi cara untuk dapatkan tiket murah. Dan ini adalah pengalaman pertama kami bawa travel 2 orang anak kecil naik kapal terbang dan juga ke tempat yang agak jauh lah. Alhamdulillah, 2 orang anak saya ni tak meragam, okey saja sepanjang berada di dalam kapal terbang. Selepas 2 jam setengah perjalanan, Alhamdulillah kami selamat tiba di Bandar Jakarta. Proses untuk lalu immigration agak pening sedikit. Kami kena scan dan isi borang. Tapi bila kami tak faham dan nak tanya pegawai dia marah dan juga cakap buat sendiri. Dan itulah pengalaman kami bila sampai di Jakarta. Tapi overall semua okey, semua settle, boleh keluar dan kita ready to enjoy. Trip kali ni kami sewa supir selama 5 hari 4 malam lah. Supir nanti akan bawa ke mana saja tempat yang kita nak pergi dan kita hanya perlu bayar untuk sewa kereta dan juga sewa pemanduan. Seterusnya, kita orang terus bergerak ke stesen kereta api laju sebab kami akan jalan-jalan dekat Bandung dahulu barulah Jakarta. Untuk harga tiket kereta api ni, maaf saya tak ingat harga dia berapa untuk seorang. Korang boleh survey je harga tiket ni kat mana-mana platform. Kelajuan kereta api ni adalah 322 km per hour dan ambil masa tak silap saya, maaf kalau salah, 4 jam untuk sampai ke Bandung. Maaf sangat, saya memang dah lupa berapa lama dia ambil masa untuk sampai. Satu lagi, saya lupa nak beritahu, kereta api ni dia tak betul-betul turun dekat Bandar Bandung. Kami kena naik satu lagi kereta api biasa untuk sampai betul-betul dekat stesen kereta api Bandung. Nak jadikan cerita, kami sebenarnya salah faham dengan supir tu. Kami ingatkan kereta api laju ni akan terus sampai dekat Bandung dan supir tu akan jemput kami dekat stesen tu lah. Kami tunggu, rupanya kami salah stesen. Kami kena naik satu lagi kereta api untuk sampai ke stesen yang betul. Supir tu akan tunggu betul-betul dekat stesen yang betul ataupun stesen Bandung lah. Kat sini memang kalut sangat-sangat. Kami tanya kaunter dan kaunter bagi tahu kereta api dah nak bertolak. Nasib baiklah sempat naik dan akhirnya sampai juga dekat Bandung Station. Ini adalah Airbnb yang kami sewa untuk 2 hari 1 malam di Bandung. Sebelum mulakan hari kedua, kita ambil gambar dulu. Rupanya Bandung ni dia tempat tinggi, jadi udara dia ataupun cuaca dia agak sejuk sedikit ya. Untuk breakfast, kita orang pergi dekat kedai makan yang telah disyorkan oleh supir. Makanan dia ada yang sama macam kita dan juga ada yang tak pernah kita makan. Dan rasa dia sangat sedap, boleh kena dengan tekak Malaysia kita. Ni antara makanan-makanan yang kami pilih dekat kedai makan tu. Seterusnya, kita orang pergi kat kedai kain. Kedai kain ni memang famous untuk orang-orang Malaysia. Dia beli kain-kain dekat sini untuk jadikan baju raya ke, ataupun nak beli kain sepasang ke. Memang berbaloi dan kami memang grab untuk jadikan baju raya. Teracun. Kedai kami pergi dekat Toko 3. Toko 3 ni dia viral atau famous dengan jeans yang ori tapi jenis yang reject. Masih cantik dipakai tapi harga jimat.
Seterusnya, supir kami dia bawa ke satu tempat yang mana tempat ni viral ataupun famous dengan barang-barang kulit. Contohnya beg kulit, kasut kulit kan. Boleh dapat dengan harga jimat. Tapi masa ni kami girls tak ikut suami-suami pergi cari barang-barang kulit. Kami tunggu je dekat depan ni. Jadi diorang je settle-settle beli barang. Last kedai kami pergi ke Tiga Rasa. Kedai Tiga Rasa ni dia jual barang-barang ataupun makanan-makanan Indonesia, kepek-kepek ataupun coklat-coklat daripada Indonesia. Kat sini banyak sangat boleh borong, dapat harga jimat. Tiga Rasa ni pun jadi hotspot jugalah untuk pelancong-pelancong datang membeli sebagai oleh-oleh untuk balik kat negara masing-masing. Buka gitu bang, jangan buka. Nak. Adik-adik yang mana tu? Tengoklah tu suami saya, selagi duit tak habis, selagi tu dia memborong. Oh no! Orang tengoklah tu baru hari pertama tau.